General Thailand tu bukan siapa-siapa pun. Kenapa kita nak percaya dia cakap? Kenapa kita nak dengar dia punya ulasan? Kenapa Malaysia nak pick up dia punya cerita? Dia dekat tempat dia pun dia tak dapat sokongan. Kan? Itu yang aku dengar lah, yang apa, yang pro individu ni, penjilat-penjilat ke, penyokong-penyokong Tega ke, yang membuat ulasan lah. Okay, pasal apa yang General Thailand cakap pasal PM kita. Okay, so aku nak tanyalah, kalau General Thai tu bercakap macam tu, korang kata kita ni semua tak perlu pun nak fokus nak dengar ke kan? Okay lah. Dah tu, dekat Malaysia ni, aku ambil contoh Tun Lai, orang yang memang ada sejarah yang pernah membangunkan Malaysia ni, yang memang PM 22 tahun, yang kita tahu